Cik. Nabi menjelaskan bahawa Jibril alaihissalam punya 600 sayap. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, bab pada menyatakan tentang Sidratul Muntaha, satu sayap Jibril alaihissalam itu sudah cukup untuk menggelapkan ufuk, daripada timur ke barat. Satu sayap. Dia ada 600 sayap. Kat mana sayap dia? Wallahu a'lam. Ada malaikat yang punya 2 sayap. Biasa kita tengok. Kita bukan tengok malaikat, tengok burung 2 sayap. Ada 3 sayap. Kat mana satu lagi? Kita tidak tahu. 4 sayap. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fi khalqihi ma yasha'. Yang malaikat ini punyai kepak. Sama ada 2. Sebagian mereka ada 2 kepak, 2 sayap. Ada 3 sayap, ada 4 sayap. Yazidu fi khalqihi ma yasha'. Allah Ta'ala tambahkan daripada penciptaan dia. Ada yang lebih, ada 5-7 sayap, 600 sayap Jibril AS yang paling besar. Allah tambah begitu. Dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Ra'a Muhammad SAW Jibril lahu 600 janah. Di sini dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW melihat Jibril, dan Jibril itu mempunyai 600 sayap. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abdullah bin Mas'ud, aidan qala ra'a Rasulullah sallam Jibril fi suratihi walau 600 janah, kullu janahin minha qad sadda al-ufuq. Jadi Nabi SAW telah melihat Jibril AS dalam bentuk dia yang asli, dan dia mempunyai 600 kepak. Setiap kepak itu sudah cukup untuk menggelapkan ufuk. Ufuk ni, ufuk lah.